teh tarik satu mai. Apa aku main semua belah Cepat sikit lah. Lambat sangat Teh tarik angin tu bila aku main apa belah. Masa dia tendang tu, Messi tu masuk tu. Hei, Kamal. Asyik mengopi je di sini. Kan ingat orang rumah, Orang rumah tu. Tadi aku tengok, aku intai dekat bilik tingkap macam tahu jatuh ke bawah katil. Jujur kah? Ada Kena si Eva di rumah Marago. Mana ada, aku tengok tak ada pun motor, tak ada. Dari pagi kata patang kata angah bini. Asyik belalah aja, Kau ingat kah? Jangan Ya. mama di hadapan orang sopan lah aku. Mana ada orang? Bini tu diganang di rumah tu. Aku tengok tadi minta dari lubang tingkap. Kesian angah tu tergelimpang bawah katil. Kau ingat kah? Hang balik sekarang. Lina mati kajung kawan tu. Balik sekarang juga. Tu. Dia aku yang samseng. Rupanya dia lelaki samseng. Apa cerita? Anda kat Jerman ke apa? Kalau bini aku rumah sama macam spesies itu. Ini pun sama juga. Aduh, patutlah kau pun nasib bertampal je. Bini-bini ku gangster lah diorang ni, Man. Agaknya lah. Apa hal? Ada bini aku. Kenapa? Ingat nak aku ada kat rumah. Rupanya dia pun keluar. Jap, aku nak telefon Eva jap. Tak. Halo. Eva, kau ke mana? Kau tak jaga mak kau kat rumah? Alah, ayah pun ada kerja juga yang kau ni asyik tuition siang malam pagi petang tuition. Habis kau tak boleh balik? Aduh, ayalah. Jom, Malan. Aku rasa aku pun nak balik lah ni. Kacau ni. Tadi aku duduk sana. Tadi semuanya belah. Aku main apa nak belah lah? Aduh, kacau apa ni? Ya belah bukan pasal apa. Mana bini tak ada orang jaga ni. Okey lah, boleh. Okey. Wah, Arman. Nanti Malan tolong bayar kan? Okey lah. Ni, kau cerita? Aku ingatkan kau je takut bini. Rupanya dia pun takut bini. Ni dia. Sikit tak takut. Orang. Teh tarik dari mana? Tak sampai lagi. Ya lama Anak tahu. Aku dengan dia ni. Ngabalan ni. Bukan kenal dengan. Kenapa? Hutang aku pula dia nak bayar. Susah paling peliak paling teruk sekali. Hang fikir macam tu. Aku pun sama. Macam Aku tak main tuntut tu. Ya. Bayar. Tuntut pun nak bayar. Tidak. Sebab tak tahu pada ni ya. Leceh kau tu. Betul betul. Padahal bukan banyak pun. Aku rasa yang kes pecah tu. Mereka punya kerja aku rasa. Mungkin lah. Mereka punya kerja ni. Tak boleh cari orang dia orang. Bayar lepas ni. Bayar layan orang macam tu. Bayar lepas ni. Kalau cik kampung. Kalau cik kampung lepas ni. Entah. Tadi jumpa mereka ni. Kena belah Memang kali minta kalau kata nak hutang, 1 sen pun tak bagi. Tak payah. Ni pun jenuh nak minta. Muka tak boleh percaya. Memang pun. Makan. Jangan Lapar. Aku nak buru. Aku bayar. Betul kan? Benda aku kan? Makan. Aku bayar. Aduh. Yelah susah ni. Ada anak dara pun. Kejap-kejap hilang. Aduh. Malam ni orang dah lah ada program. Alamak. Takkan tak balik lagi dah pukul berapa ni? Halo. Aifah. Kau ni dah pukul 3. Takkan kau tak balik lagi dari sekolah? Dah balik cepat. Tak payah. Alah, benda tu besok pun kau boleh buat lah. Balik dulu tengok mak kau ni ayah, tapi malam ni kau jangan keluar tau. Tak ada tuition pun malam ni kau kena cuti. Sebab ayah ada urusan lagi penting daripada tuition. Kau jaga mak kau kat rumah
Jangan keluar malam ni. Dah. Ni kau sambung nanti, kau balik, kau sambung ni. Pinggan ni ada lagi ni Nak tengok mak kau jap. Ifa, oh Ifa. Kenapa? Kata nak pergi pasar malam. Mesti bapak aku kat dalam. Nanti bapak aku tahu. Cakap nak pergi tuition. Kata nak pergi tuition. Sekejap, aku cakap. Ayah, Ifah nak pergi tuition dulu tau. Lah, nak keluar lagi budak ni. Dah jom. Aduh. Tuition tak habis-habis. Dah ada projek malam ni. Tak boleh jadi ni. Ada anak saudara seorang pun mungkin panas. Uish, panas. Saya kelapa dulu lah. Kau bau sejuk.